Assalamualaikum. Nama diberi Fatin Nur Afika binti Harun, business partner Farhan Huzaimi. Dan kami disponsor hebat dalam bisnes ni oleh founders Double Diamond, Abah Harun dan Kak Murni. Okay, so hari ni Fatin diberi amanah untuk share mengenai topik teknik follow up. Kalau perasan, kita dah buang satu topik produk sebab kita nak bagi topik bisnes kepada orang-orang yang tak boleh hadir ke HQ. So kita tambah topik bisnes pula. Okay, so hari ni Fatin nak share teknik follow up. Okay, so korang pernah tak dengar perumpamaan yang So korang selalu tak dengar leader-leader ataupun mentor diamond semua cakap nak buat bisnes Amway ni kena buat 3S. 3S tu apa? Sponsor, selling. Betul tak? So ibarat macam kita mendayung sampai, Abah Harun pun selalu cakap, kalau kita dayung sampai, kita buat sponsoring je, kita akan pusing kat satu bulatan. Tak boleh, kita kena buat dua-dua, sponsoring dan juga selling. Tapi sebenarnya kalau tanya Fatin, bila kita nak dayung sampai ni, kita kena ada hala tuju ataupun captain. So salah satu benda yang penting lagi is servicing. And servicing ni dia ada banyak benda sebenarnya. And servicing yang Fatin nak fokus hari ni is follow up. So tiga-tiga ni sebenarnya penting, selling, sponsoring dan juga servicing. And Kak Mimi ataupun leader-leader lain semua selalu mention yang sponsoring ni nadi kepada bisnes Amway. Tapi bagi Fatin, servicing ataupun follow up tu pun paling penting. Kalau kita pandai sponsoring, kita pandai selling, kita tak pandai follow up pun bisnes kita tak boleh nak go. Okay? So Fatin akan start dengan masalah untuk kita follow up. Ramai orang akan hadap benda ni. So korang rasa apa masalah utama yang kita akan hadap untuk bila kita nak follow up someone? Dia ghosting. Okay, tapi bagi Fatin, masalah utama sebenarnya is overthinking. Kita sendiri yang overthinking, kita akan fikir macam malaslah nak follow up, nantilah dia tengah busy kot. Nanti kita start follow up nanti, esok, lusa. Kita yang bertanggung, kita yang overthinking fikir apa yang orang tu buat. Betul tak? Setuju tak? And kadang-kadang kita rasa macam, oh dia tengah tidurkan anak kot, kalau aku call sekarang nanti dia pressure pula. Tapi kita tak tahu pun sebenarnya dia betul ke tak tidurkan anak. Kita je yang fikir. So benda ni kita kena overcome sendiri, tak ada orang lain yang boleh tolong. Okay? So, and bagi Fatin juga, bila kita nak follow up ni, dia ada 3 level. First level, untuk orang yang dia dah dengar BOT, dia dah pergi best, tapi dia belum lagi nak buat, dia masih 50-50, dia tak nampak lagi apa yang bisnes Amway ni boleh bagi kat dia. So macam mana kita nak follow up dengan orang-orang macam ni? And level kedua, dia dah masuk sistem, dia dah few months dalam sistem, ataupun mungkin sebulan 2, tapi dia belum ada result. Macam mana kita nak follow up dengan orang yang macam ni pula? And level 3 is kita nak follow up bakal-bakal diri kita, mungkin 15%, platinum dan sebagainya. Okay, so sekarang Fatin go through dekat level yang pertama. Antara 3 buah ni, buah yang mana satu yang kita nak ada dalam kita punya organisation? Kita nak yang merah kan? Tapi untuk level 1 follow up, sebenarnya kita nak follow up yang apple hijau ni dulu. Apple hijau ni walaupun dia belum lagi nak buat bisnes Amway ni, walaupun dia baru 50-50, patut tak kita let go je dia? Tak, sebab apple hijau ni dia ada potensi untuk bertukar jadi apple merah, cuma kita tak tahu bila. Ada yang makan setahun, ada yang 1 hari, esok dah terus bawa orang pergi HQ, ada yang berbulan, kita tak tahu bila. So kita tak boleh nak panang satu mata je apple hijau ni. Okay? So macam mana kita nak follow up apple hijau ataupun level yang first tu, orang-orang yang level first tu, macam mana kita nak follow up dia? Kalau tanya Fatin, kita kena sentiasa bina hubungan dengan dia. Bina hubungan, and kita kena bina kepercayaan. Kita jangan tunjuk kat dia yang kita nak dia sangat dalam bisnes Amway ni, tak boleh. And kita kena layankan je, lenggok dia. Dia bagi alasan, kita layankan. Dia kata dia busy, memang kita boleh counter dengan busy dia, tapi kalau dia keep on cakap dia busy pun, kita kena layankan juga. And ikut letak dia. And last kali boleh bekerjasama dengan upline juga. Sebab orang yang kita bawa ni, kadang-kadang dia rasa macam kita perlukan dia sangat, tapi upline kita tak perlukan dia. So kita boleh bekerjasama dengan upline, minta tolong upline yang follow up kan. Dia akan rasa lain. Okay? And berapa lama kita nak follow up apple hijau tu? Berapa lama kita nak follow up dia? Sampai dia masak. Betul, sampai dia masak. Betul, sampai dia masak.
Okay, so berapa lama yang boleh? Ada orang yang Fatin follow up sampai 2 tahun pun, and lepas 2 tahun baru dia nak buat. Itu biasa. Kita jangan tunggu dia, kita bina je hubungan dengan dia. So berapa lama tu, kalau dia setahun pun, kita setahun je hadap dia. Bukan hadap dia, sorry. Kita setahun bina hubungan dengan dia, tapi jangan hadap dia seorang. Okay? So, macam okay, so kita nak follow up orang ni juga, kita kena guna 1001 cara. Pernah dengar kan kalau kita nak prospecting orang, kita guna 1001 cara. So bukan prospecting je, kita nak buat cara macam tu. Follow up orang pun kita tak boleh guna satu cara. So benda ni pun kita kena faham and buat. Okay, so untuk orang yang level kedua, dia belum ada result tapi dia dah datang ke kelas, dia dah pergi best, dia dah masuk sistem tapi dia belum ada result. Macam mana kita nak tolong dia? Sebab orang-orang yang macam ni, dia ada potensi untuk tercicir daripada sistem kalau dia tak dapat result tu. Abang Harun pun pernah mention yang 0 hingga 9% tu zone maut. So kita nak kena biarkan dia dapat income at least 12% dan ke atas. Okay, so macam mana kita nak buat dia? Kita kena buat aktiviti sama-sama, kita kena sit down dengan dia, kita kena selalu hulur bantuan dengan dia. Tapi kalau kita dah try juga buat and dia tak boleh, waktu ni lah kita kena bekerjasama dengan upline and minta tolong upline pula yang follow up dia and sit down dengan dia, buat aktiviti dengan dia. Okay, so contohlah macam kita dekat yang warna biru ni, kita ada ramai downline tapi kita tak naik-naik lagi level. Kita tak naik lagi 12%. So apa yang patut kita buat? Korek bawah, betul. Kita bekerja sama dengan upline, minta tolong upline. Contohlah kita nampak C3 tu potential. So kita minta tolong upline, boleh tak tolong dia, sit down dengan dia, cari apa yang dia nak. Sebab kadang-kadang orang tu dia tengok kita punya result juga. So bila kita tak ada result and kita nak sit down dengan dia pun, dia akan rasa macam kau buat dulu. So kita suruh upline kita ataupun mentor, kita gunakan mata helang. Pak kata Pak Alam, mata helang mentor kita untuk tengok betul tak orang tu potential. Okay? Okay ke? Macam serius sangat. Okay. So sama juga macam situasi Fatin. Kalau waktu tu Fatin dapat cancel contohlah C3 kan, sekarang dah diamond. Tapi kalau Fatin tak sabar and follow C1, C2, C3 tu, Fatin takkan dapat diamond bawah Fatin tu. So kita kena sabar. Sebab nak dapat cancel tu bukannya makan masa sehari terus dapat. Tak. Bertahun juga nak kena follow up C1, C2, C3. Okay? So, conclusion, memang kena sabar, konsisten dan jangan menghadap. Maksud Fatin jangan menghadap tu sebenarnya jangan tunggu orang tu sahaja. Kita tunggu dia and harapkan orang tu yang jadi diamond. Tak. Kita kena ada orang lain sambil-sambil kita follow up dia. Okay, faham? Baca serius sangat je? Faham? Okay. Kalau kita yang down, kalau apa? kalau kita yang down, Kalau kita yang down, yang tu upline awak pula yang kita tengok awak down ke tak. Upline kita pula. Okay. So, kata nak bagi Kak Mimi. Kak Mimi boleh ke? Kak Mimi ni apple apa korang rasa? Itu dah apple hitam baru. Oh, apple diamond dia kata. Oh, dia lain macam sikit. Okay, Kak Mimi, boleh tak Kak Mimi share macam mana Kak Mimi follow up? Apa-apa tips? Okey. Tapi faham tak tadi Fatin share tu? Best kan? Kalau spesifik ada topik aku jadi MC, okey. Macam mana saya follow up? Okey, so awal-awal saya memang sangat lemah follow up. Saya tak pandai follow up. Saya boleh recruit. Saya boleh recruit, bulan pertama saya recruit terus 13 orang, 15 orang macam tu. Tapi saya tak pandai follow up. So follow up ialah benda yang bagi saya paling lemah lah. Saya tak reti. Sebab masalah yang you all tengok about overthinking Fatin share tadi, kebanyakannya semua saya ada. Siapa yang ada masalah macam tu? So kita sama. So apa yang saya nak sampaikan, kita sama. So kalau saya boleh overcome, means korang pun boleh overcome. Okay? So apa yang saya buat, bila bulan kedua saya mula faham Business Amway jangan buat seorang. Business Amway kena bekerja rapat dengan upline. Itu yang saya faham. So masa tu saya masuk sama-sama dengan upline saya, sama dengan Nadia. So sama-sama tak tahu, sama-sama excited lah kan. So Nadia kata tak apa, kita tanya Ana, kita tanya Caster. Masa tu saya tak dengan Caster, so saya takut tengok dia. So tengok dia garang dulu kan.
So tapi saya dapat direct dengan Abang Harun sekali masa tu. Ramai-ramai lah. So saya direct tanya. So dekat situ saya nampak isu saya follow up. So apa yang Abang Harun ajar saya ialah Abang Harun nombor 1, macam Fatin cakap tadi, Fatin dan Pak An lah yang cakap kat Mimi. Apa kata? Pinjam mata helang Abang Harun, scankan downline kat Mimi. So saya tanya, ni tips untuk orang yang dah ada group lah. At least 5 orang dah boleh buat sebenarnya, okay? Yang belum ada 5 orang, belajar prospecting cepat-cepat sponsor, okay? So at least ada 5 orang. Setiap 5 orang tu datang dekat Space UA ataupun datang dekat HQ, saya akan bawa jumpa mentor ataupun upline. Pinjam mata helang mentor untuk tengokkan. Dan mentor akan cakap lah, okay, sekarang dah ada bahasa baru lah. Saya akan tanya lah, Abang Harun, dia ni apple apa? Apple hijau. Tak apa, layan dulu, dia belum kuat. Oh, kebanyakan orang dia akan stop dekat situ. Apa yang saya buat? Tengok dulu, nak layan macam mana? Itu soalan yang korang kena tanya upline. Layan macam mana? Dan pernah juga bila saya apa saya follow up, saya juga macam mana saya nak follow up. So saya tahulah, okay, sekarang ni kalau apple hijau ni kita layan dulu macam Fatin cakap, ikutkan lengkok dia. Banyak je orang yang apple hijau saya follow up untuk datang kat kelas. Tak boleh, anak tak sihat, suami tak bagi, whatever semua. Okay, tak apa, it's okay. Tak apalah, nanti lepas raya haji kita try again. Okay tak? Macam tu. Tips dia, saya belajar dengan Abang Harun. Kesilapan kita follow up, bila orang tu cakap tak nak, kita stop dekat situ. Nak tahu tak tips dia apa? Saya buat benda ni sebulan ni and dia jadi. Cepat set next appointment. Walaupun hari ni dia cancel, apa saya buat? Saya cakap, okay, tak apa, it's okay. Saya kata semoga anak you sihat and everything semua. Nanti kan saya tengok kalender, 31 kan kita cuti kan, tak ada kelas kan. So next tu saya dah set appointment. Sekian 4 Jun lah kita jumpa terus boleh? Boleh Mimi, insyaAllah. Tak apa, ambil dulu insyaAllah dia. Jangan tanya, insyaAllah ni ada 2. Sabar. Dia apple hijau. Soalan apple hijau tak sesuai. Okay, soalan apple hijau tak sesuai. Itu soalan untuk apple merah. Sebab saya rasa sangat bagus benda ni, I learn something new juga. Sebab kita selalu, sama ada kita gelojoh ataupun kita tak buat langsung. Sebab kita rasa kita memang menekan-nekan dia. Boleh tak menjawab tak? So jadi apa yang saya buat, setiap kali saya nak follow up downline, saya memang akan rujuk dengan Keston. Ni nak buat apa tu? Ni nak buat apa? Biar dulu ni. Tak payah, next lah. Ni nak buat apa? Ni dia nak betul tu, hari tu dia cakap dia nak buat, bla 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 bla. So saya ikut. Rujuk, buat, bagi feedback. Buat. Rujuk, faham tak? Kebanyakan orang dia rujuk. Tu dia buat, lepas tu dia diam. Dia down. So apa yang saya buat, saya rujuk. Saya buat. Buat tu tak menentukan jadi atau tak jadi. Kadang-kadang kita bincang tak sama dengan apa yang kita bincang dengan upline. Saya bagi feedback, tak jadi lah, kita plan tu tak jadi. Contoh kan, apa nak kena buat okay, kau buat macam ni. Nampak tak? Itulah nak follow up tu. Tu apa yang sikit lah saya punya pengalaman. Okay ke? Okay, so apa yang Fatin belajar kat Mimi, apa yang Kak Mimi share tadi, kita set cepat next appointment. Kalau orang tu dia baru dengar BOT, apa yang kita kena buat, kita bukan kejar dia ataupun kita bukan push dia. Kita terus set next appointment. Tak payah explain marketing plan dekat call ke apa, tak perlu. Kita set terus appointment next untuk jumpa dengan dia. Face to face lagi better, and kalau boleh memang kena dekat HQ juga. Okay. So, level 3. So untuk level 3, kita nak kenal pasti leader. Apa yang kita nak buat dengan leader tersebut, and seni nak menegur leader tersebut. Sebab bila dia dah jadi leader, dia dah lama berada dalam sistem, and dia akan jadi lain sikit compare dengan apa yang dia dah apa yang waktu dia first masuk dulu. Dia dah ada ego dia sendiri. So seni tu lain. Kita nak tegur dia bukan boleh sembarangan tegur. And siapa je yang boleh tegur dia? Abang Harun. So untuk level 3 ni memang kena pergi ke kelas Abang Harun. Tunggu leadership Abang Harun. Okay, so last kali sebenarnya kita bukan nak harapkan prospek kita ataupun ADO kita tu buat. Kita kena selalu set dalam mindset kita memberi harapan, bukan berharap dia untuk buat. So kita tak akan tunggu dia, kita tak akan down, kita tak akan shock sendiri. So kita kena set mindset kita jangan berharap dekat seseorang, kita nak memberi harapan untuk dia. Okay, boleh? So akan ada orang yang hilang
bila kita follow up tu akan ada yang akan jadi apple busuk juga. It's okay. Yang penting kita yang kena teruskan, kita yang kena shoot sampai ke star. Okay? Okay, itu